Tadi dah gedik-gedik lah tu. Cara dah makan. Hari itu dia makan lah. Jadi kita angkat seselo ni. Gitu. Ada barang ni. Besar lah tu. Mana cara dia? Angkat slow. Tak semak dah. Jangan. Ya, ini. Dia dah biru dah. Oh, sudah biru. قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Air Sungai Pahang lawa ke nak hijau dah air Sungai Pahang. Kita sampai tepat waktu asar, geng. Hari ni kita ke rumah rakit Kiswah. Okey. Ada pelawaan daripada Ustaz Hayat Kiswah. Tapi hari ni rumah rakit nampak macam penuh. Lawa air. Assalamualaikum ya saudara. Aduh. Assalamualaikum ya saudara. Ya Rabbi. Tiga orang. Allahu Akbar. Panas cuaca gini. Lambat ke apa? Nampak lah beli barang. Kuat ke ni? Orang kuat ke mencari? Oh, Terlajak apa depan? simpang awak tak buka Kuat darah. Apa pasal? Kita boleh baca. Buka langsir. Memang dah nari dah di kilo kan. Hidup cari tu cari je. Tabuh tak buka. Oh. Lawa air. Okey geng, assalamualaikum. Salam sejahtera. Alhamdulillah ketemu lagi kita dalam video kali ni. Okey, sekarang ni kita berada di rumah rakit Kiswah. Kebetulan kita booking di rumah rakit Kiswah. Hari ni ada masa kita pergi ke rumah rakit Kiswah. Okey. Jadi kita sampai asar Asar kita baru sampai ke sini. Ini kita bertiga. Ada Rosli. Li. Li. Oh, orang paling payah sekali nak ajak pergi mancing. Dan yang paling penting kan hari ni harap-harap adalah rezeki sebabnya air Sungai Pahang tengok cantik kan sekarang ni. Tengok cantik. Oh, air nak hijau dah kan. Okey, jadi plan hari ni kita nak mancing udang dengan ikan. Udang tu kita pakai pumpun, ikan kita pakai pelet. Okey. Di roasting. Balingan pertama pun sangkut dah. Dia baling jauh sangat bro. Tu li, tengok hujung tu li. Ikan tu ni. Cuba di pelet tadi. Oh, batuk tau.
Okey, tak apa buang masa, jom set up dulu. Santai geng. Oh, tinggal lai. Dia diam. Ah, Pengalaman pertama kan. tinggal yang pertama geng. Jadi ni. Masuk dah mana kawan? Ni. Makan. Li ambil gambar ni. Tokoh. Tokoh ni. Tokoh. Ada. Lalu ke? Strike pertama geng, Cry. Penggunaan wadi. Cry geng. Tapi ikan kecil banyak ni. Ikan lala banyak. Ikan besar tak ada. Ada tapi tak ada. Oh, malang kak. Malang kagak jangan ali. Api tak ada ke? Ada. Shot sekejap ah. Woi, panas kan, panas. Cuaca panas. Tapi ikan galak. Ikan besar tak ada ambil kan, ikan ada halus ke. Kerai. Okey, untuk teknik hari ni kita nak mancing anak-anak ikan je geng. Cari anak-anak ikan je. Cari tengah lain kita pakai mata gambar ni. Dah pakai batu besar tak apa. Batu saya 3 je. 3 2 4 ah. Mata gambar kan. Mata gambar 5 mata. Mata calang ah. Mana ada mana? Oh, ni bergegar loceng ni. Tak senang duduk ke ni. Ya, kau ada gegar pun. Awak ikan besar. Kau nak ikan besar. Oh, minta ikan 2 tai. Oh, ni nak bergegar. Tengah malam lah. Mana empuk ni? Oh, yang bekas tu. Itu. Bila air lawa tu kan, ikan mungkus. Ikan mungkus tu. Ikan mungkus sedang mudik. Sebab air lawa ni. Itu kalau ada gohok bawah tu. Oh, sepai ikan tu. Sepai anak ikan tu. Okey, satu joran kita pakai bottom, pakai spring bomb Okay, ni spring bomb. Ini mata saya 12. Kita pakai pellet cucuk kiswah. Strawberry. Okey, air cantik ni kita pakai pellet cucuk kiswah strawberry. Nak pakai strawberry boleh, pisang boleh, red hair. Pandai. Nak campur pun boleh. Bertelur leh. Ada halu. Bismillah. Ada sudah halu. Ada je tengah halu. Memang aku lembut lah sini. Harus memang lembut.
Sejoran ni kita main udang. Dah ya udang sini. Ya, itu dia. Tak ada. Fish ke? Tak ada nasi. Tak ada benda-benda lagi. Dah baju hari dah. Aduh. Nescafe. Nescafe. Nescafe sipu. Okey, ni kelengkapan dapur kiswah. Sebenarnya tak perlu dah kita nak review beria-beria sebab Merakit ni pun dah banyak kali kita pergi. Tapi boleh kata Merakit ni memang lengkap lah dapur. Oh, dapur macam ni Okey, kelengkapan semua ada lah. Kau nak peti ais pun ada. Okey, periuk nasi, nak masak nasi senang. Okey, masak nasi tu. Jenggi. Ada udang, geng. Sekali. Bismillah. Udang ni, udang. Udang lagi, geng. Udang lagi. Ya, Jenggi. Jenggi yang kedua. Pelet je. Mana boleh pelet saudara. Pumpun lah. Pumpun. Udang memang galak. Udang ni biasa galak petang Kalau main kat duk paku biasa petang. Jadi kita try kat sini. Alang-alang kita ada beli pumpun jadi kita main udang lagi ni. Seronok main udang ni ke? Okey, main udang Kita pakai rambut panjang. Pakai dua mata. Sebab waktu dekat-dekat maghrib ni ikan macam kurang sikit. Ikan sisik ni biasa galak tengah hari. Dia galak waktu pada panas Jadi waktu benda-benda ni dia cari udang cari udang. Itulah kita bawa pumpoi. Luncur. Bismillah, baling tepi-tepi. Situ lubuk dia. Okey, drag longgar sikit. Tak, drag yang ketat kan? Udang tak boleh ketat. Kita tunggu. Ada gedik-gedik. Kira kena tu. Sabar. Tak ada benda. Dia kalau kiswah ni, kalau nak main udang, dia sesuai lah. Kalau tengok pada review sebelum ni, dia orang kata ni main kat sini. Main kat area tepi-tepi ni. Tepi-tepi reba ni. Memang banyak lah udang. Dan kalau udang ni biasanya lah, kalau galak petang dalam pukul 5, pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10. Tu waktu tu galak sikit lah udang. Tadi dia gedik-gedik lah tu. Cara udang makan. Kalau itu dia makan lah. Jadi kita angkat seselok ni. Gitu. Itu. Udang malah ni. Ada barang ni. Besar lah tu. Mana cara dia? Jangan pok gitu. Dia tak Angkat slow. Dia tak semak dah. Jangan. Udah tak boleh kalau. Boleh? Boleh tahan ni. Nampak. Lampau. Besar. Ya. Nasi baru masak Nasi baru masak. Malam ni kita nak buat nasi goreng Cina. Okey, nasi goreng Cina. Simple-simple. Kita pun tak ramai. Kita bertiga ni.
Mana ni? Ini menu ni nasi goreng Nasi goreng Cina. Okay. Makan dulu. Oh. Hantar mana masuk? Dah lah. Itu yuk. Ni rumah rakit Cik Siti Banyak dari dia. makan dulu geng. Nasi goreng malam ni. Hasil malam ni buat masa ni tak ada lagi Yang besar-besar ada yang sedang-sedang saya kecil-kecil. Tenggalan dia lampau, kerai dia, tapi saya kecil-kecil lah. Jadi kita tunggu dulu. Lepas ni kita nak pulih udang. Udang dia lah sikit. Anak-anak udang Tapi kalau mengadap udang ni rasanya galak ini ni. Malam ni udang rasa macam galak. Boleh cuba lah. Lepas makan ni kita try main udang. Jenggi lagi. Banyak jenggi sini kan. Oh ni kasar sikit. Kasar sikit geng. Udang telur. Tak apa janji ada. Ya. So tu. Ya. So lagi. Gula lemak sedap dah. Gula lemak. 8 ekor. Pecah rekod. Aduh. Insya-Allah dia nak jual ni dah kenapa? Ke batu. Sama dah batu sini. So. Kutik udang lah malam ni. Jauh betul. Ya. Tak masalah dia nak jual ni je. So. Oh ni. Oh. Jenggi. Ni sepik hitam. Senang. Ya Nak rasa lagi macam ni. Ya pula. Ya Masa Okey, cara main udang kita pakai style macam ni Okey, mata perambut 2 mata kan. Okey, perambut 2 mata. Kalau tanya brand, kita pakai brand ni kan. Brand Seahawk udang galah 2 kali strong. Okey, jadi mata custom sikit dia mata custom sikit. Dia ada cekok sikit. Okey, saya impat pakai 2 mata. Okey, main udang. Sebenarnya mata udang tak risau mata apa, boleh kan. Tapi kebetulan mata ni ada jadi kita guna mata ni lah. Okey, mata saya impat. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Sebab tu banyak kena udang-udang jenggi. Tapi kalau jenggo kena layan je lah. Perambut 10 pound bukan perambut halus ni, perambut 6 LB saja, 6 LB. 10. Perambut ni 10 LB. 10 LB halus. Oh, jap. Cepat beli. Wih, lepas lagi. Berapa ya? Oh, ada. Berapa ya? Serok. Kesok. Oh, bolut dah. Besar tak? Ya. Ada. Sok. Macam Sorry, kasut. rezeki kita leh. Boleh tahan. Sedap ni. Jadi kita minta jadi. Nampak jauh ke tak? Jauh. Ya. Mana awak pernah dapat? Ya. Ni, tinggalan dapat dah ke dia? Pok ya. Pakai pelet apa? Pakai pelet ni ya, kiswah. Kiswah. Mana? Campur-campur lah. Campur-campur lah. Dia pakai pisang. Yang kepai kita punya lah. Tapi pelet cocok kita pakai kiswah punya. Pisang campur strawberry, campur pandai. Semua boleh guna. Kepai yang kau lah. Jadi Hasil tengok esok lah. saya tengok esok malam ni tak nampak. Keseluruhan Keseluruhan. Tak ada benda lah. Oi, 1 pagi baru sampai. Oh, timing cantik Tengok galok Tengok galok saudara. Aduh.
Aduh. Itu sudah mesti. Orang merasak. Tu. Ha. Jalan tak? Ada. Merayak tak? Kau nak kulu kili cari simpang. Waalaikumsalam. Sok. Ush. Alhamdulillah. Saya punya. Ya, kepal. Jawa ni. Ini ikan mahal ni. Kepal punya. Wah. Wah. Kepal pula. Okey. Halo. Kayu. Sisik lagi. Nampak? Nampak. Okey. Cantik. Boleh jora saudara. Oh, jangan besar. Ada ni jaga. Ada. Dia bukan sarung pun dia. Ya, ini. Dia dah biru dah. Oh, sudah biru. Dah biru. Tadi warna ni saja. Putih. Ini pun dah berganda. Baru ada rupa. Dia Dapat rentak dia siap lah. Habis lah. dia makin besar. Habis Dia naik. lah. Ha. Dapat rentak habis lah. Kutik dah kita. Kupuh dah udang sini. Habis tu kita ngetik. Kita ngutik adalah spek-spek biru yang tak apa nak biru ni. Ada lagi geng. Mesti. Dah. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi Sekarang ni dah pukul 7:30 Jadi kita masih berada di rumah rakit. Alhamdulillah. Cuaca cantik ni Air pun dah semakin cantik. Cuma asyik Asyik pagi tadi tak apa-apa nak ke sisik tak apa makan. Cuma pagi tadi kita main udang. So bila tengah hari ni kita cuba mancing ke sisik. Cuba mencari ke sisik. Rara ada lah tenggalan. Cari tenggalan lagi. Kerai lawat. Dia cari ke sisik. Tak kisahlah tenggalan ke apa kerai ke ataupun lampau lah. Okey. Ada tu dia jadi dah. Ada dah. Ada. Nak tunggu macam belimbing Nak tunggu macam belimbing. Kerai apa ni? Geng, pagi ni kita masak jenggi Jenggi. Maggi tom yum jenggi. Sial lalu balik. Maggi tom yum jenggi. Waduh. Biasa masuk Maggi sotong. Ni kita masuk Maggi jenggi. Maggi jenggi. Jenggu kita simpan bawa balik. Jenggi kita masuk. Maggi jenggi. Geng. Maggi jenggi, tom yum jenggi.
Kan orang Maggi jenggi. Bismillah. Ni cuaca cantik eh. Okay, geng, alhamdulillah. Jadi macam biasa lah, kita masuk pukul 3 petang. Jadi kita balik pukul 12 tengok hari di rumah rakit Kiswah. Rumah rakit 4. Jadi sekarang kita nak balik lah, nak kemas dah. Lagi setengah jam lagi. Jadi alhamdulillah geng, ada hasil. Ada hasil untuk hari ni. Ada hasil untuk hari ni lah. Kita mancing daripada semalam. Udang memang galak geng. Udang-udang jenggi memang galak geng. Udang kita dapat dekat 42 ekor tapi saya lalu saya jenggi boleh lah udang Maggi ada juga lah, adalah 5 ekor yang saya besar. Okay, ni ikan ni hasil ikan, adalah ikan lalu. Ikan besar dia tak keluar geng, ikan besar dia tak duduk lubuk tak ada dapat ini boleh lah geng. Bagi sama rata boleh buat lauk boleh buat gulai lah. Okey, ni jora player kita Pak ya. Pok ya. Biasa Ali. So. Okey, baik geng. Jadi takat sini sajalah untuk video hari ni. Air tengah lawa. Air memang lawa geng. Air memang lawa. Ni siapa nak cari rumah rakit buat masa ni Sungai Pahang, air tengah cantik. Jadi rumah rakit yang recommend lah, boleh datang ke rumah rakit Kiswah geng. Sebab kat sini memang lubuk lah. Ada rumah rakit 1, rumah rakit 2, rumah rakit 3, rumah rakit 4. Mana-mana rumah rakit pun boleh geng. Jadi siapa nak sewa, pilih. Siapa nak sewa rumah rakit Kiswah, boleh direct lah kepada Ustaz Ayat Kiswah. InsyaAllah lah. Pilih tarikh mana yang kosong. Strike gelas. Ini strike mengelas. Daripada 8 pagi menunggu gorgon, akhirnya dapat juga gorgon. Gorgon besar geng. Cincurut. Memang dia tak nak bagi yang besar, dia nak bagi saya gini itulah, ada juga hasil. Balik sikit-sikit seorang. Hasil kan, hasil bagi 4 orang. Hasil bagi 4 orang boleh lah, sekali gula. Kita beransur dulu. Jadi rumah rakit sebelum balik kita kemas dulu. Kita mau lah pakai batuk. So kita nak beransur sudah daripada rumah rakit, daripada petang semalam kita berjuang mencari strike. Okay, jadi titik dia. Air surut ni gini lah. Dia mendap sikit dia. Allahu Akbar. Okey geng. Jadi InsyaAllah ada masa, ada rezeki, kita mancing lagi. Sementara air Sungai Pahang tu cantik ni. Jadi siapa yang tak turun masa ni memang rugi geng. Sebab air Sungai Pahang tu cantik. Tak kisahlah rumah rakit ke, nak menebing ke, boleh. Jadi siapa yang nak ke rumah rakit ni antara rumah rakit yang recommend jugalah, rumah rakit Kiswah. Jadi korang boleh contact Ustaz Ayat Kiswah untuk menginap di sini. Okey, alright geng. Salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum. Penat. Tak apa. Mundur. Boleh. Oi.